Okay, hai. So, kita nak tanya nama siapa? Farah. Okay, hai. Sekarang kita bersama. Zakir. Hai, sekarang kita bersama dengan. Aku Sherry. Umur berapa? Umur 25. 20-an. Saya 29 tahun. Alright, so first soalan kita nak tanya, BMI tu apa? Tahu tak? Tahu Body Mass Index. BMI ni tentang kesihatan kita kan. Man Index. Body Mass Index. Betul. Okay, kita nak tanya pula berapa tinggi? Tinggi 155. Okay, berat? 50. Kalau dalam kategori normal. Tinggi berapa? Tinggi lingkungan 175. 175. Okay, berat? 75. 75 kg. So kita nak tengok Cik Thaqif sebenarnya dalam golongan yang mana? Golongan sihat. Golongan sihat. Okay, normal. Saya 172. Okay, untuk berat? Untuk berat saya 65 kg. Untuk Kishari, dia dalam kategori normal. Tak buat sukan ke apa ke? Seminggu sekali tu wajib lah. Selalu jogging ke? Selalu? Berapa kali seminggu? 3 kali 7 minggu lah sekarang. So dia mungkin amalkan gaya hidup yang sihat.